korang berminat dengan BBQ ataupun korang ada tong bakar yang macam aku punya tu, tapi korang tak tahu macam mana nak masak BBQ dekat tong tu kan. Tapi tak apa, hari ni aku nak sharekan 3 asas yang aku pegang selama ni untuk hasilkan beberapa makanan yang walaupun tak mencapai standard yang profesional, tapi korang masih lagi boleh rasa betapa premiumnya makanan ni. Video ni untuk yang beginner je tau. Kalau korang dah mahir, tolong swipe je video ni, okay? 3 asas penting yang aku pegang sampai sekarang untuk mahirkan lagi masak BBQ dalam tong bakar tu. Walaupun tong bakar aku ni tong bakar murah je, dia tak sampai beribu-ribu, tapi boleh hasilkan satu makanan yang best lah. 3 asas tersebut adalah: pertama, kualiti bahan bakar; yang kedua, kualiti daging yang dibakar; dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah suhu. Pertama sekali, kita nak bercerita pasal kualiti bahan bakar. Kalau korang gunakan bahan bakar yang kurang berkualiti, contohnya macam tempurung kelapa ke, ataupun korang gunakan daun-daunan dan ranting-ranting yang kering sekalipun, ianya tak akan memaksimalkan dia punya rasa tau. Jadi korang rugi. Daging dah mahal, daging dah bagus, tapi kalau bahan bakar tak bagus, rugi. Yang kedua adalah daging yang dibakar. Korang nak masak daging yang best, tak semestinya korang kena gunakan daging yang mahal. Betul, aku tak tipu. Misalnya kalau korang gunakan daging daripada kerbau sekalipun, kalau korang pandai otter, InsyaAllah daging tu akan sedap. Tapi kita jangan expect kalau kita gunakan daging yang murah, hasilnya akan sama dengan daging yang kita beli pada harga yang jauh lebih mahal. Dan yang ketiga dan yang paling penting sekali adalah suhu. Sesetengah orang, dia ikut bulat-bulat apa yang dia tengok dekat YouTube, apa yang dia tengok dekat TikTok. Sedangkan kita kena sedar, equipment kita jauh berbeza dengan orang yang jauh lebih profesional. Biasanya orang marahan B40 macam kita ni, kita akan gunakan tong bakar yang murah-murah je, tak sampai 1000. Dia punya ketebalan pun 0. berapa mm je. Dia tak tebal. Jadi kita kena sedar yang kita punya tong tak sama macam diorang. Kecuali kalau korang memang berduit, korang beli tong yang memang handmade, korang beli yang tong yang mahal dan berkualiti tu, itu lain cerita. InsyaAllah kalau korang tiru bulat-bulat SP daripada Eropah tu, InsyaAllah korang akan jadi 100%. Nah, tapi macam kita, macam aku sekalipun, aku gunakan tong yang murah tau. Bila aku guna tong yang murah, banyak sangat leaking point. Kita punya suhu tu tak akan tetap. Contohnya kita nak kejar 225 Fahrenheit, dia tak akan tetap 225 Fahrenheit. Depends kepada kita punya tong. Jadi suhu ni main peranan tau. Korang kena mahirkan main api dalam tong tu. Tak kira lah kalau tong korang murah sekalipun, kalau korang boleh pandai main api dalam kita punya tong ni, InsyaAllah korang punya daging mesti best punya. Jadi itulah 3 asas yang aku gunakan selama ni untuk hasilkan daging yang best untuk aku makan sekeluarga. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.